Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan lagi bahawasanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dengan firman-Nya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Tuan-tuan puan-puan, para sahabat, apalagi kaum musyrikin, banyak melakukan kesalahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita diminta atau disuruh oleh Allah untuk maafkan mereka. Dan Nabi kita memang maafkan. Itu Nabi kita, akhlak Nabi. Siapa saja yang buat salah pada Nabi, Nabi kita maafkan. Artinya penanggungan Nabi terhadap umat Nabi sangatlah besar. Jadi umat Nabi ini buat salah, Nabi kita diminta oleh Allah untuk memaafkan. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat menerima ujian, menerima dugaan adalah para Nabi. Ini yang paling dahsyat. Thummal amthalu fal amthalu. Kemudian orang yang mengikuti para Nabi. Dan begitulah seterusnya. Ini pewaris Nabi. Manusia itu diuji sesuai dengan kadar keimanan mereka. Lagi beramai, lagi berat ujian. Lagi rajin ibadah, lagi berat ujian hak mai itu. Nabi SAW ini berlaku pada diri Nabi SAW. Jadi diumpamakan, kalau Syekh Fahmi Zamzam memberi perumpamaan macam seorang ibu yang menanggung kesalahan anak dia. Seorang ibu, orang kata dekat anak macam-macam, akhirnya mak ni kata tak apalah, hampa tak payah tegur, biar aku sebagai mak dia yang tegur. Macam tu. Baginda Nabi menanggung kesalahan macam tu. Jadi kita buat, Nabi kita yang minta doa, minta ampun untuk kita. Ada berlaku dalam satu ketika, dikatakan gerhana matahari berlaku pada hari kewafatan Sayyidina Ibrahim, anak Nabi. Sayyidina Ibrahim meninggal pada usia 3 bulan atau 4 bulan macam tu. Kebetulan waktu tu berlaku gerhana. Nabi kita solat lama sekali. Nabi kita berdiri sampai sahabat tengok, Nabi ni tak mau rukuk. Kemudian Nabi kita rukuk lama sungguh, macam tak mau i'tidal. I'tidal pula lama sampai macam tak mau sujud. Macam tu, lama sungguh. Kemudian selepas selesai solat, dalam solat tu Nabi kita bermunajat kepada Allah. Antara munajat Nabi, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan menyeksa umatku ini ketika aku sedang bersama mereka. Tuhanku, engkau telah berjanji tidak akan mengazab mereka apabila mereka memohon ampunan kepada engkau. Dan sekarang, wa nahnu nastaghfiruka, kami minta ampun untuk engkau. Sampailah waktu ketika Nabi tahiyat akhir itu, gerhana matahari selesai, terang balik matahari. Dan Nabi kita bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda, beberapa tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Tak berlaku gerhana matahari sebab kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Itu sebut. Sebab waktu itu orang-orang pakat kata, ni gerhana matahari ni berlaku sebab apa? Ada kematian. Kematian Sayyidina Ibrahim, anak Nabi. Maka Nabi kita sebut, gerhana matahari ni tanda kebesaran Allah. Tidak berlaku sebab kelahiran ataupun kematian seseorang. Jadi Nabi menanggung kesalahan. Penanggungan Nabi terhadap umat Nabi sangatlah besar. Jadi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bila Nabi kita
mendekati sakaratul maut, Nabi minta tuala dibasahkan dengan air, diletakkan pada dada Nabi sebab Nabi rasa panah. Kemudian Nabi kita sebutlah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian Nabi kita merasakan macam ni noh, sakitnya sakaratul maut, macam ni sakit dia. Wahai Tuhanku, aku ni engkau janji syurga, aku tak ada salah, sakit pedih sakaratul maut macam ni. Macam mana dengan umat aku yang banyak buat dosa tu? Yang banyak buat dosa tu, yang masuk neraka dulu, lepas tu kena cuci baru masuk syurga. Yang buat dosa banyak tu, kalau depa sakaratul maut rasa macam mana? Dan Nabi kita SAW pengsan beberapa kali sebelum wafat tu, 3 atau 4 kali. Tuan baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi bab kewafatan Nabi, beberapa kali pengsan. Pengsan pertama bangun, Nabi kita tanya, dah qomat ke? Dah azan ke? Dah masuk waktu solat ke? Dah wahai Rasulullah. Suruh Bilal azan, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Pengsan pula. Kali kedua pun sama, orang tak sembahyang lagi, Nabi suruh. 3 ke 4 kali Nabi kita pengsan, sampai Nabi kita wafat pada kemuncak waktu duha di hari tersebut, hari Senin tu, 12 Rabiul Awal. Baik itu juga yang berlaku di Taif. Nabi kita diminta untuk hijrah ke Taif, berdakwah kepada penduduk Taif, mereka tak mau. Mereka buat macam-macam pada Nabi, sampai berdarah badan Nabi, kepala Nabi. Malaikat jaga bukit, wahai Rasulullah, tunjukkan pada kami bukit mana yang kau nak, kami akan angkat bukit itu lempar ke atas penduduk Taif. Nabi kita tak mau. Allahumma akhrij min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, aku berharap daripada anak keturunan mereka ada yang menyembah engkau dan tak menyekutukan engkau dengan sesuatu pun. Sehingga dikatakan sekarang Taif 100% Islam. Bahkan disebutkan juga Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi, dari ini penduduk asal Taif, Bani Saqif. Bani Saqif ini penduduk asal Taif. Dialah orang yang membebaskan India pada usia 17 tahun. Kalaulah Nabi mengiyakan apa yang malaikat hak jaga bukit tu kata, Nabi kata, tak apalah, angkatlah bukit, jangan sebiji, angkatlah 2-3 biji bukit, lempar buang atas penduduk Taif, habis mereka. Tak ada budak ni, tak ada Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi ini. Tapi itu Nabi pandang ke depan, sehingga orang-orang India itu akan melantunkan syair sasal biladah wa huwa ibnu 17 hijjatan walidatuhu idzaka fi ashghali. Dia membebaskan India pada usia 17 tahun, sedangkan kanak-kanak seusia dengan dia pada 17 tahun itu masih sibuk bermain. Ini umur 17 tahun. Jadi orang yang penting adalah orang yang mementingkan orang lain. Nabi tak pandang saat tu, Nabi pandang nanti. Mana yang lebih penting? Orang ke depan. Mereka memang tak beriman, tapi anak keturunan mereka mungkin ada yang beriman. Itu Nabi diajarkan untuk memaafkan oleh Allah, dan Nabi kita memang memaafkan. Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, dan bersabarlah atas segala yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki melakukannya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan orang yang sabar dan memaafkan, sungguh perbuatan yang demikian itu adalah daripada perkara yang dikehendaki diambil berat. Ini Allah ajar pada Nabi untuk bersabar. Bersabar atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya perkara bersabar ini adalah perkara yang dituntut untuk melakukan perkara tersebut. Dan Nabi kita memang buat benda ni. Maka kita ni, bila kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan bermakna kita rendah, kita hina, bukan. Tapi justru sebaliknya, bila kita memaafkan orang lain, kita akan jadi semakin tinggi kedudukan kita. Sebab apa? Di situ ada pahala sabar. Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wasfah,
innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia dan ampuni akan dia, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Memaafkan manusia ini antara perkara yang diberi pahala bila kita buat. Minta maaf, memaafkan, itu dua perkara yang mulia. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dibaca macam tu. Kalau dibaca innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang tu ayat lain pula. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayat ini asalnya, dia asal muasal ayat ni yang kita baca ni, ayat ni dibaca pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua kita baca ayat ni. Siapa yang mempopularkan ayat ni? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu kan dibaca sampai habis. Siapa yang mempopularkan bacaan ini? Iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada waktu itu, selepas terbunuhnya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, kemudian seterusnya lah sampailah pada masa Yazid. Dikatakan selepas itu ramai orang daripada khalifah Bani Umayyah, ketika dalam khutbah kedua mereka akan menutupnya dengan celaan terhadap Sayyidina Ali. Maka akan kata macam-macam, menghina, memaki Sayyidina Ali. Sampailah giliran Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, beliau ubah. Kita tak payah duk hina Sayyidina Ali, tak payah. Kita baca ayat ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan tuan-tuan perempuan bayangkan, akibat daripada ni sampai sekarang, daripada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang, dalam khutbah baca ni, daripada asalnya celaan, makian, cacian terhadap menantu Rasulullah, diubah menjadi baca ayat ni sebagai peringatan untuk kita semua. Bayangkan pahala mengalir terus pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun dia jadi khalifah. 2 tahun ya, bukan lama pun. Dikatakan khalifah sebelum Sayyidina Umar, khalifah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, nama dia kalau tak silap saya Khalifah Marwan, Sulaiman, minta maaf, Sulaiman, tak silap saya. Jadi Sulaiman ini jasa dia tak begitu banyak, tak menonjol pun. Tapi para ulama mengatakan antara jasa dia yang terbesar adalah dia menunjuk pengganti selepas dia, iaitulah Sulaiman. Dikatakan apa, pengganti Sulaiman ini selepas kematian dia, aku mati nanti, kata Khalifah Sulaiman, bila aku mati, hampa angkat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah adik ipar dia, menikah dengan adik perempuan dia. Itu aja sah dia. Lain tak tahu. Memang kita ni tuan-tuan perempuan, bila kita memudahkan urusan orang untuk main masjid, untuk mengaji apa semua tu, walaupun kita kemungkinanlah hari itu kita berhalangan hadir, tetap pahala tu dapat. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang buat dalam Islam ini satu perkara yang baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama bila orang dia buat. Lepas tu contoh misalkan hari itu dia tak boleh buat, tapi ada orang yang buat benda tu, dia mendapatkan pahala seumpama pahala orang yang melakukan perkara tersebut. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Ini sehingga dikatakan apa, bahawa yang masuk dalam, yang dianggap sebagai khalifah dalam dunia Islam ini beberapa orang sahaja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Hasan, Hussein sebentar, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu ya. Hak lain tak dianggap. Yang lain dianggap sebagai kerajaan. Itu ya. Cukup yang tu saja. Maka ketika mana Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, ada sahabat bagi tahu, wahai Muawiyah, engkau ini bukan khalifah lagi, tapi kerajaan. Maka kata Sayyidina Muawiyah, radina bil mulk, kami reda dengan sistem kerajaan.
Walaupun dipanggil khalifah, tapi sistemnya adalah sistem kerajaan. Sebab khalifah dia tak diwariskan. Rasulullah tunjuk, lepas aku wafat nanti, hampa lantik ni. Tak. Rasulullah tak tunjuk. Ini hasil musyawarah para sahabat. Sayyidina Umar berdiri tengah-tengah. Sayyidina Abu Bakar berdiri tengah-tengah antara Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah. Kata Sayyidina Abu Bakar, hampa pilih antara dua ni, Umar ataupun Abu Ubaidah. Sayyidina Umar kata, wahai sahabat Rasulullah, antara kami semua ini siapa yang disebutkan dalam Al-Quran ketika mana dia dengan sahabatnya berdua di dalam gua? Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran tu? Engkaulah wahai sahabat Rasulullah. Kami tengok antara kita semua ni tak ada yang boleh menggantikan Rasulullah selain engkau. Terus Sayyidina Umar angkat tangan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, siapa yang nak berbaiat pada Sayyidina Abu Bakar? Semua berbaiat di situ. Semua berbaiat dengan baiat yang cantik, yang indah dan baik. Jadilah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tapi Sayyidina Abu Bakar ditunjuk nanti pengganti selepas aku, Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan perempuan, bukan tunjuk pada anak dia. Tunjuk pada anak itu sistem kerajaan. Jadi tidak ada masalah. Tapi jangan sebut lepas-lepas tu sebab Sayyidina Muawiyah ditunjuk pada Yazid terus tu. Kemudian selepas tu Bani Abbasiyah, lepas tu Daulah Fatimiyah dan sebagainya. Boleh tengok dalam Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Dia disebutkan. Jadi kita jangan sebut yang tu ni. Ini menolak juga dakwaan yang timbul oleh golongan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Dia berbeza. Hizbut Tahrir Indonesia HTI, Hizbut Tahrir Malaysia HTM. Oh, pelik-pelik. Lepas tu kalau Hizbut Tahrir Singapura HTS. Lagu tu. Depa pun pening nak pilih khalifah siapa. Depa pun pening. Ada satu masjid di Al-Ustaz duk buat seminar pasal itu, pasal Hizbut Tahrir. Saya ada jadual kuliah waktu tu, hampa tunggu saat. Kena terus waktu tu. Saya bubuh terus. Saya kata saya terbuka untuk berdebat atau berdialog dengan geng Hizbut Tahrir. Bila-bila masa boleh. Tapi syarat dia, nanti jangan pula saya baca-baca ibarat Arab, Ustaz saya tak faham, tolong terjemah. Jenuh saya nak terjemah. Jadi itu. Saya ada rujukan kitab tentang kesalahan Hizbut Tahrir, apa sistem mereka tu, kenapa salah. Mereka kata kita ni, kita bukan sistem khilafah sekarang, kita sistem demokrasi, kemudian ada sultan. Kalau macam Brunei dia kesultanan, diwariskan pada putera mahkota Sultan Brunei siapa kan. Jadi tuan-tuan dan puan, mereka kata sistem yang macam ni bila kita ikut, kita mati sebagaimana matinya Abu Jahal, mati jahiliyah, mati kafir. Jenuh dah tuan-tuan, api mengundi tu mati kafir tau. Mereka kata, bukan saya kata. Ni tuan-tuan perempuan, saya ada buat satu review waktu PKP dulu, tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Saya buat review kitab Al-Haqqul Mubin fi Rad ala man tala'aba bid-din. Kitab ini disusun oleh Syekh Usama Al-Sayyid Al-Azhari, guru pada Syekh Nazrul Abdul Nasir. Saya buat tu lebih kurang dalam 40 minit, tuan-tuan carilah dekat YouTube. Ada tu saya buat, saya upload di YouTube. Tu saya terangkan pasal itu. Apa kata kita mati katak tau. Haji ya, kita main duduk semayang 5 waktu sini. Jenuh. Tu Imam Syekh Usama Al-Azhari nukilkan pendapat Imam Ghazali bahawa kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Selagi mana kita solat menghadap kiblat, beriman pada Allah dan Rasulnya, kita tidak mengkafirkan golongan itu. Tak kira lah atas nama apa pun. Bahkan disebutkan apa Syiah, Wahabi apa semua tu pun kita kata mereka menyeleweng, tapi nak kata depa kafir, hati-hati. Itu Imam Ghazali sebut dalam situ. Depa boleh pula kata sebab kita tak sokong sistem khilafah depa kata kita kafir. Jenuh kita. Tuan-tuan jangan main-main tu Hizbut Tahrir. Saya terbuka bila-bila masa. Tak ada nombor saya, boleh tanya dekat Haji Ya, AJK Masjid Badar, AJK masjid-masjid yang saya kuliah tu ada. Tapi tak main-main pun. Geng-geng Wahabi kan berani pun. Ada sahabat saya lagi dahsyat, ada tengah kuliah tu geng Wahabi tanya tu. Dia kata, lalas kawan saya ni dia geram, dia kata, main mengaji lah pakcik. Tak main mengaji, sampai bila duduk bodoh tu. Kalau pakcik tak perhati lepas ni, kita ada jamuan makan, pakcik main sembang. Tak ada lah. Dia conggek balik lagi kawan tu. Bukan nak main pun. Ni tuan-tuan perempuan.
Ini payah. Jadi saya terang sinilah. Ni live ni, record. Boleh dengar ni. Lepas ni. Hizbut Tahrir ni. Ada buku dia ceritakan. Bahkan seorang ulama di Indonesia, Kiai Idrus Ramli, banyak sebut tentang kesalahan Hizbut Tahrir ni, bahkan sampai buat buku propaganda Hizbut Tahrir, apa tujuan mereka dan sebagainya. Kenapa Imam Hasan Al-Banna menolak Hizbut Tahrir, dan kenapa Hizbut Tahrir menolak Imam Hasan Banna? Sebab Imam Hasan Al-Banna akhirnya menerima sistem demokrasi. Maka geng-geng Hizbut Tahrir ni tolak Imam Hasan Banna, kata macam-macam dekat Imam Hasan Banna. Ikhwanul Muslimin tu. Ini tuan-tuan puan, hati-hati. Masuk tajuk tu kena cerita bagi habis. Cerita tak habis tak syok kan. Cukuplah dekat tu. Kalau mereka nak berdebat boleh mai. Saya tak ada masalah. Bila berdebat guna terjemahan, tak kita pulang mereka lah. Mereka kata sumber rujukan mereka terjemahan. Okey, kalau saya bawa rujukan Arab, jangan minta saya terjemah pula. Jenuh kita. Dia kata berdebat macam orang nak bergaduh, tak berdialog. Tu saya ubah berdialog, berdiskusi, berbincang. Baik, kita tengok terjemah ayat ni. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Allah suruh untuk buat baik, berlaku adil, bagi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Dan semua perintah Allah ini sudah Nabi kita laksanakan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walamma kusirat rubaiyatuhu wa shujja jabinuhu yawma Uhudin, faja'ala yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim bid-dami wa huwa yad'uuhum ila rabbihim fa anzalallah laysa laka minal amri syai' ta'diban lahu ala dhalik. Rawahu Muslim. Dan tatkala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hadapan, gigi taring Nabi itu dipecahkan, ataupun rabaiyah ini gigi yang bersanding dengan gigi depan. Gigi dua kita depan tu gigi kapak kan, kanan kiri tu, yang tu gigi rabaiyah. Gigi Nabi itu pecah dan dilukakan akan dahinya pada hari peperangan Uhud. Pada waktu perang Uhud, dahi Nabi terluka. Nabi kita pada waktu perang Uhud memakai 2 lapis baju besi. 2 lapis baju besi. Kemudian Nabi kita pakai topi besi. Topi besi Nabi itu boleh pecah pada waktu perang Uhud. Dahsyatnya serangan tentera musyrikin. Mereka pada waktu perang Uhud, mereka tak target menang. Orang musyrikin dalam perang Uhud target untuk bunuh beberapa orang tokoh Islam. Antaranya nak bunuh Rasulullah, tak berjaya. Kemudian nak bunuh Sayyidina Hamzah, berjaya mereka bunuh dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni antara peperangan yang singkat lah, berlaku pada hari itu dan selesai pun pada hari itu. Ada sebahagian peperangan berbulan, macam perang Khandaq, lama, beramai. Bahkan ada yang sampai bertahun. Perang salib tu lama mana tu? Bertahun kan? Bertahun. Pembukaan kota Konstantinopel berapa tahun? Bertahun. Daripada masa Sayyidina Umar lagi nak buka. Tapi tak berjaya dibuka pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama asal dia Muhammad Al-Thani. Muhammad yang kedua. Maksudnya dia tu anak yang kedua. Muhammad Al-Awwal, abang dia. Muhammad Al-Thani. Punya suka dengan nama Nabi kita ni, buh nama macam tu. Takkan nak buh nama Muhammad semua. Muhammad jenuh kan. Panggil semua Muhammad, tengok semua pak-pak. Jenuh. Dia buh nama macam tu. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, perang Uhud, perang yang berlaku pada hari itu dan selesai pun pada hari itu. Jadi tujuan mereka nak balas dendam dengan membunuh beberapa orang tokoh Islam yang pada waktu perang Badar itu yang berperan besar dalam mengalahkan tentera musyrikin. Sayyidina Hamzah berjaya mereka bunuh. Sayyidina Hamzah ni usia dia lebih kurang sebaya dengan Nabi, beza sikit ni Sayyidina Hamzah ni. Dia
pak cik Nabi, pak menakan Nabi lah. Dan Sayyidina Hamzah ni dia tak berminat dengan politik yang ada di Mekah, perebutan kekuasaan di Mekah, dia tak minat. Dia minat pergi berburu balik. Sampai dia tahu Abu Jahal buat nanya dekat anak menakan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia bela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah ni masuk Islam boleh dikatakan, nak dikatakan terlalu awal pun tidak juga. Dia masuk Islam lebih kurang tahun 7 kenabian. Lebih kurang masa tu. Kalau ikutkan sahabat yang lain, awal lah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang ke-6 masuk Islam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang ke-7. Ni awal ni. Jadi maknanya awal mula dakwah Nabi itu tak disokong oleh keluarga Nabi. Keluarga Nabi pun tak sokong. Sayyidina Hamzah lepas dia tahu Abu Jahal buat nanya dekat Nabi kita, dia bela Nabi, terus masuk Islam. Lepas itu baru Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina baginda Nabi SAW, kita tengok dalam perang Uhud apa yang Nabi kita sebut. Jadi kan pecah gigi Nabi, kemudian luka dahi Nabi. Kita sambung, maka jadi Nabi SAW menyapu akan darah daripada mukanya. Dah luka dahi Nabi, Nabi pun lah. Padahal dia berkata, betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi mereka dengan darah. Padahal ia menyeru akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Maksudnya Nabi kita pun sambil lap darah tu. Nabi kita sebagai manusia, Nabi kita katalah, macam manalah kaum ni nak berjaya. Mereka buat Nabi mereka sampai luka teruk macam ni, meleleh darah ni, menitik darah ni. Padahal Nabi mereka ajak buat benda yang betul, ajak sembah Allah, Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan mereka. Bukan ajak buat benda jahat, ajak sembah Allah. Tu Nabi kita sebagai manusia kan, Nabi kita sebutlah macam tu. Kita tengok apa yang Allah tegur Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan ayat, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang ingkar itu. Dan adalah ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kerana mengajar adab perangai yang baik. Allah tegur Nabi kita, wahai Muhammad, urusan kau bukan itu. Urusan engkau berdakwah, laisa laka minal amri syai'. Untuk urusan mereka terima dakwah atau tak, yang tu bukan urusan kau. Kita pun macam tu lah tuan-tuan dan puan. Anak kita ada anak, kita hantar anak pergi mengaji. Lepas tu kita serah, ya Allah, kami ni boleh hantar pergi mengaji ni lah. Takat Al-Quran, qiraati kita boleh lah mengajak kita. Hak lain-lain kita tak mampu, kita pun hantar anak kita pergi mengaji agama. Lepas tu kita serah pada Allah lah. Ya Allah, kami mampu takat ni saja. Selebihnya kami serahkan pada Engkau ya Allah. Untuk akhlak dia jadi baik, dia beramal dengan ilmu dia tu, kami minta ya Allah, kami doa kepada Engkau ya Allah, Kau bagilah dia ni dapat beramal dengan ilmunya. Tu kita serah pada Allah. Yang tu bukan urusan kita. Kita tak mampu nak jaga 100%, kita takat mana hak kita boleh ya. Takdir Allah kita mati. Siapa yang nak jaga dia? Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur Nabi, urusan kau berdakwah saja, selebihnya aku. Yakni, dan adalah ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kerana mengajar adab perangai yang baik. Ayat ini turun pada Nabi sebab nak ajak pada Nabi kita adab yang baik. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, perang Uhud ini menyimpan banyak kisah. Nabi kita SAW lepas selesai perang Uhud, Syekh Nazrul Abdul Nasir sebut, Nabi kita ada dibawa juga ke bawah Bukit Uhud. Yang kita duk pi tu, masjid tu, kemudian kita duk pi naik tu, bukan gunung Uhud, yang tu Bukit Pemanah. Bukit Uhud tu besar tu. Di bawah tu ada gua. Nabi kita SAW pernah masuk sekejap dalam gua tu, menitik darah Nabi dalam gua tu dan wangi. Kita kan sampai sekarang.
Tapi mereka tutup, tak boleh masuk. Waktu Syekh Nazrul pernah masuk. Orang Pakistan kan, mereka bukan kira perabat pakat-pakat habis tu. Jadi Syekh Nazrul kata kita tertolong lah. Beliau pun masuk sekali. Masuk sekali, mereka semua tengok. Dia ada batu yang Nabi kita sempat duduk. Memang ada bentuk. Bentuk tempat duduk lah. Nabi kita duduk di situ. Dan gua tu sejuk walaupun di luar panas. Dan dikisahkan selepas tentera Islam menang, orang munafik ini dia menimbulkan isu bahawa Rasulullah telah mati, Muhammad telah terbunuh. Sampai dikisahkan Nabi kita tu ada batu lebih kurang meja ni lah, batu besar. Nabi kita nak naik atas batu tu, nak bagi lebih tinggi supaya sahabat boleh tengok bahawa Rasulullah masih hidup. Nabi nak naiklah atas batu tu, tak mampu disebabkan beratnya baju besi yang Nabi pakai, 2 lapis. Kemudian ada yang kata juga baju besi berat sepasai dah. Kemudian Nabi kita terluka yang teruk, gigi pecah, dai bocor. Nabi kita nak naik atas tu tak mampu. Maka Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, dia macam orang yang merangkak tu kan, buat macam orang merangkak tu. Nabi kita pijak belakang dia dan Nabi kita naik atas batu. Sehingga hilanglah segala tuduhan, segala isu bahawa Nabi kita telah mati. Hilang. Sahabat pun semangat balik. Kemudian Nabi kita sebut pada Sayyidina Talhah, aujaba Talhah. Talhah wajib masuk syurga. Nabi kita sebut yang tu. Jadi sahabat-sahabat hak lain hak tengok ni, mereka kata ka'annal yawma yawmu Talhata. Seakan-akan hari ini adalah hari punya Talhah. Jadi bukan hari Uhud lah. Hari ini hari punya Talhah punya. Jadi seronok Sayyidina Talhah, dahlah badan dia disentuh oleh Nabi, kemudian dapat jaminan syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi sebut pada Sayyidina Talhah? Ulama hurai sebab dengan Nabi kita naik atas batu tadi tu, maka hilang segala fitnah tuduhan terhadap baginda Nabi yang mengatakan Nabi kita telah mati, sehingga melemahkan semangat kaum muslimin. Tengok-tengok Nabi kita masih hidup, semangat orang Islam pun naik balik, semangat balik. Dan Nabi kita boleh naik atas batu tu sebab Sayyidina Talhah bagi Nabi kita pijak badan dia. Kalau kita ada pada waktu tu pun kita bagi Nabi kita pijak badan. Nabi kot. Nabi kita sebut macam tu. Jadi sahabat lain cemburu, hari ni bukan hari Uhud ni, hari ni hari punya Talhah. Nabi kita sebut macam tu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi kita tengok macam mana badan Sayyidina Hamzah, Nabi Sayyidina Hamzah wafat dalam keadaan di dada dia ada tombak tertancap. Lepas tu dibelah pula oleh Hindun, ambil jantung ataupun hati dia, pepak, lepas tu ludah. Dia tak boleh telan, dia ludah, dia punya geram. Hindun ini upah Wahsy untuk bunuh Sayyidina Hamzah, sebab Sayyidina Hamzah bunuh pakcik dia ketika perang Badar. Waktu berlaku perang Badar, Sayyidina Hamzah bunuh pakcik dia. Maka dia geram, dia upah Wahsy. Wahai Wahsy, bila engkau mampu bunuh Hamzah, engkau dapat bunuh Hamzah, aku merdekakan kau. Hadiah bagi seorang hamba abdi, hadiah yang paling besar, merdekalah. Merdeka, bebas. Maka dia pun latihan. Dikatakan Wahsy ni pandai tak pandai dah. Ada perempuan penari duk joget-joget tu, dia letak macam lubang dekat kepala dia tu. Perempuan tu duk joget macam mana pun terguling ke apa ke, dia boleh baling tombak tu masuk dalam lubang tadi tu. Dia punya hebat dia. Dia punya kemas. Dia pergi perang Uhud tak ada tujuan lain, dia nak bunuh Sayyidina Hamzah. Tu ya. Dia nak bunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia berjaya bunuh. Nabi kita tengok jenazah Sayyidina Hamzah dalam keadaan dibelah apa semua tu, Nabi kita timbul rasa manusia, rasa geram sebabkan rasa kasih Nabi kepada Sayyidina Hamzah. Nabi kita bersabda, kalau aku menang nanti aku akan balas apa yang kamu buat pada Sayyidina Hamzah. Maka Allah tegur Nabi, fa inna aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu nak balas, kamu boleh balas dengan yang sama. Tapi kalau kamu bersabar, itu lebih baik. Maka Nabi kita SAW, kalau demikian, aku bersabar. Maka turun ayat, wasbir wa ma sabruka illa billah, wa la tahzan alaihim, wa la taku fi daiqim mimma yamkurun.
Dan bersabarlah. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, tidaklah kesabaranmu itu melainkan kerana Allah. Maksud ayat ini apa? Allah menegur Nabi kita, Allah mengajarkan Nabi kita adab, iaitu untuk bersabar, untuk tak balas dendam. Dan Nabi kita dengar turun ayat ni pun, maka Nabi kita sebut, kalau demikian aku bersabar, aku maafkan mereka. Ini tuan-tuan, kita boleh buat macam tu. Kita siap orang kata kat kita pun, hang anak hang keturunan hang 7 keturunan aku tak mak. Jenuh kita. Jadi jenuh kita. Dendam ini dia tak menyelesaikan masalah, tuan-tuan puan-puan. Tak selesai masalah. Kita ni tuan-tuan puan-puan, bila ada orang buat jahat dekat kita, contoh ada orang menega. Ada seorang jemaah masjid dia WhatsApp saya. Suami isteri depa kenal. Depa kenal saya dengan isteri saya. Pernah pergi beraya rumah dia. Dia kata, ustaz tolong doakan kau. Pasal apa kau? Ada orang guna lesen kau. Lesen travel, dia ada syarikat travel, lepas tu dia tak buat dah. Lepas tu mereka gunalah sebab dia ada syarikat berdaftar kan. Mereka guna, bagi komisen apa semua. Tiba-tiba dia kata tak mau guna dah. Tapi masih lagi guna. Cuma tak abang, sebab tak mau share komisen tu lah. Dia kata, ustaz tolong doakan ustaz. Dia guna kau punya ni. Dia tu pun orang hebat juga, ustazah juga. Kita pun dengar malu kat orang ustazah buat begitu. Jadi saya katalah, tak apalah kau maafkan dia. Maafkan. Lepas ni tak payah urusan dengan dia. Maafkan dia. Orang tipu kita apa semua, kita maafkan. Tapi lepas tu jangan urusan dah dengan dia. Maafkan, nak urusan lagi. Orang mukmin yang cerdik, dia takkan jatuh lubang yang sama 2 kali. Dia takkan jatuh lubang yang sama 2 kali. Kita maafkan. Lepas tu dia nak bekerja dengan kita pula, nak deal apa ke, partner ke apa ke, tak minta maaf, cukup lah. Aku boleh berkawan dengan hang, tapi untuk partner minta maaf, aku ada kerja dengan orang lain lagi. Saya macam tu. Ada orang buat nanya, tak apa. Lepas tu nak baik-baik, minta maaf, cukup lah, cukup. Nak berkawan boleh, tapi nak lebih-lebih pinjam duit ke apa ke, tak. Cukup lah. Takat tu je. Supaya apa? Hati kita ni tenang. Kita bagi pula, kita urusan pula, pening kepala pula, fikir. Jadi nak marah pula. Kita orang mukmin yang cerdik, dia takkan jatuh lubang yang sama 2 kali. Ini tuan-tuan puan yang dikasihi dan tuan. Supaya apa? Supaya tak timbul dalam diri kita tu rasa dendam. Dendam ini dia takkan buat hati kita tenang. Dia takkan buat tenang hati kita. Baik, tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi ayat Quran yang turun ini banyak mengajarkan adab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya bisiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم احفظ فينا سنن سيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين وادخلنا الجنه مع نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.